mereka mahukan yang terbaik. Mereka mahukan sesuatu yang berbeza. Mereka bukan hanya lihat tentang harga ataupun barangan, tetapi bagaimana barangan dan harga itu dapat mereka perolehi dan dapat mereka miliki. Dan ini satu idea baru yang dikemukakan, suasana yang lebih mewah tetapi dengan harga yang lebih berpatutan dan ditawarkan dalam konteks 24 jam. Dan ini saya sebutkan satu persaingan yang sehat kepada golongan dan kelompok peniaga. Namun saya percaya setiap peniaga dan juga mereka yang terlibat dengan keusahawanan ini sememangnya cukup kreatif dan harus menangani dan menyahut cabaran ini supaya idea tentang pemasaran dan perkara-perkara lain itu dapat dituruti sama. Dan ini saya percaya untuk Dato' Abdul Hamid Hussein, ini satu lagi tapak baru untuk Majlis Bandaraya Diraja Kelang. Selain daripada kemudahan selaku Majlis Bandaraya, mereka juga ada ST Rosyam Mall yang menawarkan tawaran-tawarannya dan juga perkhidmatannya yang tertentu. Jadi saudara dan tuan-tuan sekalian, saya tahu ramai yang sedang bertunggu detik yang penting, beratur daripada petang dan sebagainya. Tapi percayalah ini bukan hari terakhir. Mungkin ini hari yang pertama, tapi ini bukan hari terakhir. Sebab selepas ini mall ini akan bergerak 24 jam, 7 hari seminggu, 365 hari 1 tahun, 30 hari 1 bulan. Jadi kalau tak dapat peluang ini pada hari ini, mungkin hari-hari lain turut ditawarkan. Tapi yang lebih menarik, dia bukan hanya menawarkan pengalaman membeli belah dengan harga borong, tetapi pengalaman untuk aktiviti keluarga. Ini memang pendekatan kita. Kalau kita lihat di Selangor, memang kita cuba untuk lebih eksklusif, inklusif ya. Kita cuba untuk menarik semua duduk di dalam satu bumbung. Kita ada perpustakaan sebagai contoh. Di perpustakaan kita ada tawar bukan hanya buku, tapi tawaran aktiviti-aktiviti lain.